Pellet Woven 1000 dan Woven 8000 yang mana padu? Nak tahu ke? Macam biasa, tekan button like dulu. Dah tekan? Okey, jom tengok sampai habis. Yang pertama, perbezaan frame. Woven 1000 jenis compact head dan jenis aero frame. Woven 8000 jenis isometric dan aero box frame. Kalau korang tengok ni, body frame Woven 1000 lebih lebar berbanding Woven 8000. Kedua, perbezaan balancing. Woven 1000 sedikit berat kepala. Woven 8000 walaupun dekat raket tulis sedikit berat kepala, tapi rasa even balance je sebab kita dah timbang. Ketiga, perbezaan shaft. Woven 8000 lebih nipis lagi berbanding Woven 1000. Dan keempat, perbezaan teknologi. Woven 8000 ada Solid Sound Plus dan Japan 40T Ultra High Density Torque. Woven 1000 tidak ada dua teknologi ni. Persamaannya, yang pertama, tension. Kedua-duanya sama, tension maksimum 38 pound. Kedua, persamaan U dan G racket. Kedua-duanya ada berat yang sama, 3U dan 4U. Grip pun sama, G1. Ketiga, persamaan lubang grommet. Kedua-duanya sama, mempunyai 76 lubang grommet. Pening tak tu? Relax, saya bantu korang. Secara keseluruhan, kedua-duanya ada kelebihan tersendiri. Nak senang main all around game, pakailah Woven 8000. Senang cerita, mesra tangan. Nak smash, letak dan speed, boleh pakai Woven 1000. Cumanya susah sikit lah nak serasi sebab frame compact jenis kecil sikit. Tapi kalau korang nak serasi, memang korang tak boleh tidur malam. Okay guys, beli dulu, menyesal kemudian. Nak beli raket ni, terus ke TikTok Shop Racket, okay? Limited stock.